Tuan Haji Abdullah bin Hussein, Presiden Persatuan Silat Seni Gayung Nagapura, Singapura, yang berusaha Panglima Cikgu Idris bin Syafi'i, pengurusi Kelab Silat Gayung PLKU, yang dialu-alukan Panglima-Panglima dan Serikandi-Serikandi serta seluruh rombongan Persatuan Silat Seni Gayung Nagapura. Yang dihormati guru latih dan tetamu-tetamu anak gayung yang sudi hadir pada petang ini. Selamat datang ke Majlis Ramah Mesra dan Silaturahim antara Persatuan Silat Seni Gayung Nagapura Singapura dan Wakil Gayung dan juga Kelab Silat Gayung PLKU. Saya mewakili KSG PLKU mengucapkan selamat datang dan terima kasih di atas kesudian pihak Persatuan Silat Gayung Nagapura untuk hadir ke PLKU pada petang ini. Semoga dengan pertemuan ini akan menjadi permulaan ukhuwah yang erat dan kerjasama yang jitu di antara kedua-dua persatuan silat antara dua negara ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada petang ini, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Panglima Cikgu Ridwan bin Awanci untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Kurniakanlah kami segala kekuatan untuk menjayakan usaha-usaha kami dalam meneruskan usaha-usaha kami dalam silat seni gayung ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Berkatilah pertemuan kami pada hari ini, ya Allah, dan rahmatilah putusan kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi, ya Allah, kuatkanlah ukhuwah kami, ya Allah. Kuatkanlah ukhuwah kami, ya Allah. Kuatkanlah ukhuwah kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Panglima Cikgu Ridwan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, tidak molek jika ada alu tiada lesungnya, tidak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tidak lengkaplah majlis jika peneraju utama PLKU tidak berbicara. Bagi meneruskan majlis pada petang ini, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Panglima Cikgu Idris bin Syafi'i, pengurusi Kelab Silat Gayung PLKU, bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Haji Guru Haji Abdullah, Tuan Haji Cikgu Nordin, guru-guru dan juga saudara segayung semua sekali. Alhamdulillah, insyaAllah menjadi satu titik sejarah pertemuan di antara kita. Dan pertama-tamanya kami mengucapkan selamat datang ke Kajang dan khasnya ke Kelab Silat Gayung PLKU yang sebetulnya adalah pusat latihan Kajang utama. Dan insyaAllah sekejap lagi kita akan sama-sama untuk berkenalan di antara dua kelab cabang di antara perguruan silat gayung sendiri. Jadi dengan kehadiran silat gayung daripada Singapura bersama dengan barisan-barisan jurulatih kelab PLKU, satu pertemuan yang kali pertama kita dapat berjumpa secara besar-besaran di hari ini, dan kita harap ini adalah peluang yang seterusnya untuk kita kekalkan silaturahim sesama kita murid-murid gayung Datuk Miaurul Rahman, insya-Allah di bawah bimbingan guru-guru lama kita. Dan kami juga 2-3 hari kebelakangan ini sangat-sangat menunggu kehadiran rombongan daripada Singapura, dan apa yang kami mampu untuk persiapkan seadanya, insya-Allah kita manfaatkan dengan perancangan yang bersama Dr. Saiful setiap dalam 2-3 minggu berurusan untuk memastikan kita dapat berjumpa dan dapat meneruskan delegasi Datuk Miaurul Rahman yang turun kepada Pak Husin Kaslan, turun kepada guru-guru dan seterusnya kepada kita murid-murid silat gayung, ya. Dan sedikit banyak untuk kenangan kita, Pak Husin Kaslan, kami di pihak Gayung Malaysia Kajang khasnya pernah berziarah beliau pada lebih kurang tahun 1993 bersama dengan Allahyarham Cikgu Syarudin
Datuk Syarudin. Dan 5 orang kita ziarah beliau di rumahnya Singapura, dan sempat berlatih dengan Allahyarham Pak Husin Kaslan satu pelajaran sehingga pukul 2 pagi, dan berbincang dengan beberapa orang barisan jurulatih di satu dewan. Saya pun dah tak ingat nama dewan berkenaan. Dan seterusnya Pak Husin ada ziarah langgang di UKM sekitar tahun 94-95, dan 2 kali kemudiannya beliau ada datang ke Kajang, ke Kuala Lumpur, dan juga guru-guru lain. Dan kali yang terakhir Allahyarham Abang Nordin bersama dengan Tuan Haji, ya, dan beberapa orang lagi barisan jurulatih di Singapura kami jemput untuk mengadakan ujian kenaikan mengkong di kalangan JTPKU di bawah usaha juga Datuk Syarudin, itu Cikgu Din Kajang, ya, pada tahun 2018 yang ada gambar di sebelah sana. Dan itu satu, bukan kata permulaan usaha seterusnya selain daripada usaha Pak Husin Kaslan, ya. Dan jadi hari ini dengan kehadiran rombongan kami sangat-sangat berbesar hati, menjadi satu sejarah kepada persaudaraan gayung. Kita adalah keluarga gayung yang sama walaupun 2 negara, ya, satu rumpun, satu bangsa, satu agama. Kita harap dengan niat yang baik, dengan usaha yang baik, menjadi satu ikatan ukhuwah yang berpanjangan sehingga seterusnya, insya-Allah. Jadi saya rasa tak perlu nak dipanjangkan dulu. Akan ada jadi perbentangan di dua pihak nanti. Sebelum tu saya memperkenalkan barisan jurulatih yang sempat hadir untuk penyembahan petang ini. Pertama sekali saya jemput Cikgu Atta, silakan. Timbalan pengurusi gayung TKU. Kemudian yang kedua Cikgu Harun, silakan Cikgu Harun bangun. Ya. Kemudian Cikgu Fadli yang depan. Ya. Cikgu Amir jadi kebemen, InsyaAllah matrikulasi di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Cikgu Azman di mana dibagi juga dengan dibagi. Cikgu Zaidi, ya. Cikgu Nazrin, lebih dikenal dengan Cikgu Bulat, ya. Okey, Cikgu Rizwan, orang lama, ya, insyaAllah, alhamdulillah. Cikgu Syaridat daripada Setapak Kuala Lumpur, agak jauh juga dengan CM waktu cuti sekolah sekarang ni. Kemudian Cikgu depan Cikgu Rizwan, Cikgu Lutfi, subhanallah, minta ampun. Kemudian Cikgu Mazlan di belakang sana, beri Cikgu Mazlan. Hafiz, ya, Cikgu Hafiz, silakan. Dan di belakang dekat pintu Cikgu Santina sebagai jurulatih sekali. Kemudian sebelah kiri saya Cikgu Tuan Abid, pegawai polis. Kita orang panggil Tuan Abid aja, ya. Juga berada di bawah bimbingan Cikgu Nordin dulu. Ya, alhamdulillah bertemu dengan guru beliau di sini. Cikgu Khairil, silakan Cikgu Khairil. Ya, Cikgu Rizal baru selesai PC tentera dalam masa 9 ni. Ya, Cikgu Faizal, pensyarah GMI, General Mission Institute. Dan Cikgu Azmi, alhamdulillah, dia kanan pada kelab saya PKU. Kemudian mana lagi barisan pada jurulatih. Cikgu Ida, silakan. Ya, Cikgu Ida, ya. Dan Cikgu Mutakin daripada UKM, ya. Dan Cikgu Haikal daripada PKU. Dan seterusnya barisan depan Cikgu Madi, ya. Cikgu Ida, ya, Cikgu Adila, barisan jurulatih Sri Kandi. InsyaAllah itu sedikit pengenalan ringkas. Dan kami juga sangat-sangat ingin berkenalan dengan barisan-barisan guru-guru daripada Singapura yang saya kenal kebanyakan muka-muka lama, tapi dah lupa dah. Masya Allah, ini satu sejarah, satu yang sangat dinanti-nantikan. Seperti mana kata Tuan Haji Muhammad tadi, beliau daripada pagi tadi diharapkan dapat berjumpa dan dikabarkan bergerak bertolak pukul 4 pagi tadi. Terima kasih banyak, alhamdulillah, ya Allah, ya. Jadi saya rasa itu dah berdua sedikit sebuah ringkas. Dan insyaAllah kita akan teruskan perbincangan sembang-sembang kita tentang ini sehingga kepada maghrib nanti. Dan kita akan solat di sini. Kami sediakan makan malam. Dan seterusnya selepas Isya kita akan adakan sesi latihan bersama. Sekiranya Singapura sudi untuk bersama-sama berlatih,
sebahagian yang boleh, dan sama-sama berkongsi pelajaran dan juga sedikit persembahan daripada PKU dan juga dari segi kelab silat Nagabora. Dan akhir sekali kita buat penutup di lewat malam dan ada jamuan insya-Allah lewat malam nanti. Saya rasa yang itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pihak PLKU sudah menuturkan kata-kata aduan tidak lengkap tanpa seuntai kata dari Ketua Rombongan Panglima Tuan Haji Abdullah bin Hussein. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Tuan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Cikgu Idris yang telah sudi menerima kami undangan daripada Cikgu Idris ini semua sungguh-sungguh sangat membahagiakan saya kerana kita telah dapat menghubungkan kembali silaturahmi yang lama 7 tahun dulu yang akhirnya kita dapat datang berjumpa sekali lagi. Saya harap perhubungan ini akan terus menerus berlaku dan akan terus terus diteruskanlah oleh sia-sia baru. Saya memang sungguh kagum dengan keadaan di PLKU ini. PLKU dia dengan gambar-gambar yang ada, dan saya lihat juga gambar Cik Hussein, arwah Cik Hussein di situ. Sungguh mengagumkanlah atas ingatan. Jadi tidak banyak membawa masa kerana perlu kita menjelaskan sekarang ni silat Nagabora. Jadi saya persilakan Dr. Saiful untuk menerangkan kerana mungkin Dr. Saiful telah menyediakan beberapa slide untuk menerangkan tentang keterusannya lah daripada pasar dan perancangan ini di Gayung Nagabora. Itulah saja, saya teruskan dengan itu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panglima Tuan Haji Abdullah bin Hussein di atas ucapan itu tadi. InsyaAllah pertemuan kita pada kali ini akan mengeratkan lagi ukhuwah antara kita semua anak-anak Gayung. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba ke acara utama pembentangan berkaitan kelab silat Gayung PLKU. Bagi menyampaikan pembentangan pada petang ini, majlis menjemput Panglima Cikgu Atafarid Syarif bin Uthman, naib pengurusi kelab silat Gayung PLKU, bagi menyampaikan taklimat pengenalan berkaitan PLKU. Segayung, yang terutama sekali Tuan Haji Abdullah bin Hussein selaku pengerusi pertubuhan silat seni Gayung Nagabora, dan juga rakan-rakan segayung daripada kelab seni silat Gayung PLKU ke majlis kita pada petang ini. Jadi saya telah diamanahkan untuk menjalankan sedikit presentation. Izinkan saya mengambil masa tuan-tuan lebih kurang 10 minit untuk saya menceritakan sedikit tentang latar belakang kelab silat Gayung PLKU. Okay, next. Inilah satu sosok yang tidak asing lagi dalam dunia seni bela diri, ya, terutama sekali di kalangan anak-anak Gayung. Inilah insan yang bernama Datuk Daing Mio Abdul Rahman bin Daing Uda Mat Hashim bin Daing Uda Daing Cik Ngah Tambah bin Daing Kuning, ya. Sebelah ayahnya berasal daripada keturunan Raja Bugis, sebelah ibunya berasal daripada keturunan Said Tok Morris, ataupun salah seorang daripada pendekar ulung yang bersama-sama berjuang semasa perang musuh bisik Kedah pada tahun 1820 sehingga 1826. Daripada keturunan Tok Morris lah turunnya anak beliau bernama Said Zainal Abidin bin Atas, yang kemudian melahirkan Sharifah Alawiyah. Sharifah Alawiyah berkahwin dengan Daing Uda
Mat Hashim, dan dari situ maka lahirlah seorang insan agung yang bernama Datuk Mio Abdul Rahman bin Daud Hashim, yang mana Datuk Mio Abdul Rahman bin Daud Hashim pernah berkata, Singapura di kiriku, sebelah kiriku, Malaysia di sebelah kananku. Itulah yang dituturkan oleh arwah Datuk Syaharuddin di sini, yang mana beliau menggambarkan bahawasanya ilmu Datuk Mio Rahman itu luas, yang diturunkan di Singapura bermula pada tahun 1942 hingga tahun 1960-an. Pada dia adalah sebelah kirinya, manakala ilmu gayung itu mengalami evolusi sebab ilham menyusul zahir semula. Selepas daripada tahun 1963, setelah gayung didaftarkan dengan pendaftaran 361 di Johor Bahru, maka selepas itu silat gayung, ilmu perguruan silat gayung itu mengalami evolusi, dan apa yang diturunkan di Singapura barangkali ada sedikit kelainan berbanding dengan apa yang diturunkan di Tanah Melayu ataupun di Malaysia. Dan kita di PLKU, saya berani mengatakan bahawasanya uniknya tentang PLKU kerana apa? Kerana di PLKU kita ada kedua-dua sanad ini, sanad keilmuan ini. Yang pertama berasal daripada arwah Abang Husin, Pak Husin Kaslan, yang mana daripada arwah Pak Husin turun kepada Datuk Syaharuddin, turun kepada Cikgu Idris, turunlah kepada kami-kami semua ni, yang mana kalau kita lihat balik kepada pelajaran keris, pelajaran lembing, kita ada dua versi ni. Satu pelajaran versi Parsak, satu lagi versi Malaysia, Taiping, Selangor, ataupun daripada Gurun. Dan saya berani mengatakan kebanyakan daripada pelajaran Black Belt kami, pelajaran Black Belt, Yoi, Raja Wali, Seligi, semuanya berasal daripada Singapura. Barangkali itulah yang dikatakan oleh barangkali itulah yang dimaksudkan oleh Datuk Mio Rahman. Kalian carilah ilmu itu, ilmu itu ada di mana-mana, dan Datuk Mio Rahman tidak mencampakkan ilmu itu pada satu insan saja. Dia bukan campak, dia kurniakan ilmu itu di Singapura lain pula. Abang Nordin lain dapatnya, Cikgu Dok lah lain dapatnya, begitulah. Siapa yang rajin mencari, dia dapatlah. Okey, next. Okey, seperti mana berevolusinya logo-logo gayung ini, seperti itulah juga berevolusinya pelajaran silat gayung. Dan siapa yang mengkaji ilmu ni, dia faham. Kalau di Singapura ketika mana Datuk Mio Rahman masih kuat lagi, pelajarannya banyak berlebat. Maksudnya guling. Jadi bila Datuk Mio Rahman sudah uzur, maka pelajaran-pelajaran yang diturunkan di Taiping itu kebanyakannya dah tak ada berlebat-lebat dah. Tangkap tu tikam, itu saja. Tetapi kalau di Singapura mungkin dia berlebat. Itu yang saya dapat simpulkan setelah mempelajari kedua-dua keilmuan. Next. Okey, kelab silat gayung PLKU ni mana dapat namanya? Berdasarkan kepada kawasan setempat ni. Kawasan ni namanya Kajang Utama. Jadi next. Jadi sebenarnya kelab silat gayung ni, founder dia sebenarnya tidak asing lagi adalah guru kami, Panglima Cikgu Idris, yang mana pada tahun 2002 atas inisiatif Cikgu Idris, masa itu saya baru saja bekerja sebagai seorang jurutera di Tenaga Nasional Berhad, maka dipanggil orang-orang yang dah graduate ni. Maka Cikgu Idris kata, kau dah graduate, dah kerja, dah makan sedap, maka lama-lama nanti kau akan lupakan tentang gayung ni. Memang betul, masa tu kita dah kerja, dah makan sedap, kita dah lupa dah nak berlatih. Jadi Cikgu Idris atas inisiatif dia memanggil beberapa orang yang terdiri daripada UKM, Uniten, UPM dan juga beberapa gulatih-gulatih silat kawasan sekitar. Maka kita pun merencanakan satu program untuk berlatih bersama-sama. Pada tahun 2002 kita sebenarnya di PLKU kita bergerak secara nomad. Latihan pertama kita yang kita lakukan adalah di Rincing ataupun dataran Datuk Muhammad Said. Di situ latihan pertama. Selepas daripada Rincing, maka kami pun berpindah randah. Sekejap-sekejap di UKM, sekejap di Uniten, ikutlah. Minggu tu
di mana kita merancang. Masa tu bukan ada WhatsApp, jadi komunikasi agak sukar. Ya, jadi pergerakan memang agak terbatas, tetapi apa pun kita mulakan. Jadi setelah 2002 sampai lebih kurang 2 tahun kita berlatih secara nomad, makin lama keahlian makin bertambah, daripada 10 bertambah kepada 30 orang. Dan maka masa itu kita merasakan kita dah semakin kuat. Jadi kita pun berfikir sejauh mana, sampai bila kita hendak berlatih secara nomad ni. Kan kejap UKM, kejap ni dan semua. Jadi atas inisiatif Cikgu Idris bermusyarat dengan Dr. Zainal, yang mana Dr. Zainal ni adalah salah seorang daripada murid kanan arwah Datuk Syahrudin, maka daripada situ timbullah idea untuk kita mewujudkan satu kelab silat gayung, yang mana kelab ini tidak lagi nomad, tidak lagi berlatih di atas tanah, tidak lagi berlatih ikut suka hati, ikut dan. Kadang-kadang kita dekat masjid, kadang-kadang kita dekat mana-mana. Ya, jadi atas inisiatif Profesor Zainal, maka kita pun merancang untuk mewujudkan satu kelab. Ya, maka daripada situ pada 24 hari bulan Mac 2004, maka termeterailah satu perjanjian sewaan antara kelab silat gayung PLKU dengan owner kedai ini, rumah kedai. Ya, pada ketika itu kelab silat gayung PLKU hanya di bahagian ruangan atas sahaja. Ya, sebab kita ahli tak ramai. Ya, tetapi bila keahlian kita semakin ramai, gelanggang kita pun dah semakin banyak, maka timbullah pula idea untuk kita sewa atas dan bawah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, terutama sekali daripada silat gayung Nagapura, kelab ini masih lagi disewa. Kita tidak membeli kerana nilainya memakan nilai ratusan ribu ringgit. Ya, mungkin dah sampai 500-600 ribu ringgit lah. Jadi disebabkan itu masih lagi kita menyewa dengan sewaan lebih kurang 2,500 satu bulan. Ya, dan setakat ini selepas kita 21 tahun, kita masih lagi mampu menunaikan tanggungjawab kita untuk membayar sewa tersebut lah. Right, next. Okay, so misi kelab silat gayung, kita hendak menjadi pusat kecemerlangan silat gayung di Malaysia. Itu adalah misi kita. Dan saya rasa saya berani juga mengatakan kan, sikit-sikit tu dah ada lah kot kan. Kalau bukan 100%, mungkin 70%, 80%, we are there. We are almost there. Ya, sebab memang sekarang ini pun ya, nama PLKU disebut-sebut orang, ya, dicari-cari orang, ya, macam-macam permintaan orang. Ya, selagi mana Cikgu Idris ada, mungkin dapat ditunaikan. Ya, tetapi umur kita semakin lama semakin tua. Kan Cikgu Idris dah 55, kan, kena 10 tahun lagi, kan, sudah 65. Ya, apa lagi yang kita boleh buat? Ya, jadi that's why ya, pada ketika umur Cikgu Idris ni di umur kegemilangan dia, itulah sepatutnya ya, anak-anak gayung di seluruh seantero dunia sebenarnya ya patut datang dan belajar, mintalah daripada Cikgu Idris. Okay, cikgu orang boleh makan. Okey ya, misi kita untuk melahirkan anak-anak gayung yang berdisiplin tinggi dan menguasai seni bela diri bangsa lah. Ya, sebab di kelab silat gayung kita ada satu moto. Motonya adalah melahirkan profesional yang bersilat. Kita bukan bersilat di sini sekadar macam orang zaman dahulu. Kita hanya bersilat untuk mempertahankan diri. Tetapi kita di sini, kita juga melatih anak-anak gayung supaya kita tidak melupakan pelajaran. That's why kalau kita tengok ramai di kalangan anak-anak gayung kita di sini, kebanyakan daripada mereka adalah anak-anak gayung yang berjaya. Baik dari segi akademik, baik dari segi sasiah, baik dari segi ilmu Melayunya. Next. Okey, so PLKU kita berdaftar dengan Registrar of Society ROS ya, dengan nama Kelab Silat Gayung PLKU, dan juga kita juga berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan Malaysia dengan nama Kelab Silat Olahraga PLKU. Dua-dua nama ni adalah merujuk kepada pertubuhan yang sama. Ya, cuma satu ROS, satu lagi Pesuruhjaya Sukan. Dan kini PLKU selepas kita ditubuhkan selama 21 tahun, kita telah pun mempunyai seramai 98 orang guru latih yang aktif, berbanding dengan 5 orang pada awal-awal penubuhan pada tahun 2002, dan kita mempunyai lebih kurang 70 gelanggang dengan keahlian aktif sebanyak 2,000 orang.
Next. Dan ini merupakan struktur organisasi yang seperti mana Cik Idris terangkan tadi. Beliau merupakan pengerusi seumur hidup mungkin rasanya. Kan? Saya ni sebagai timbalan pengerusi boleh dicabar lagi, tetapi dia tidak boleh dicabar. Yang lain-lain tu semua jawatan yang boleh dicabar. Kalau kita tengok ni semua ni ada 21 orang. Tak tahu sama ada kebetulan ataupun apa, tapi 21 lah kan. Kalau kita tengok kunci gayung 21, combat pun 21 ya. Next. Okey, sedikit tentang pencapaian Kelab Silat Gayung PLKU. Kita pada tahun 2002 kita telah diisytiharkan sebagai pemenang anugerah sukan untuk semua. Ini satu anugerah yang dikendalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia ya, yang mana pengiktirafan ini diberi kepada kelab-kelab yang terbaik ya, baik di negeri Selangor maupun di peringkat kebangsaan ya. So pada tahun 2012 alhamdulillah kita telah berjaya menggondol dua anugerah ini. Yang pertama di peringkat negeri Selangor sebagai kelab yang terbaik di peringkat negeri Selangor, seterusnya dicalonkan untuk ke peringkat kebangsaan, dan alhamdulillah kita sekali lagi telah dipilih untuk memenangi anugerah sukan untuk semua 2012. Ini tuan-tuan, apa sebenarnya anugerah sukan untuk semua ni? Sebenarnya ini adalah pertandingan antara semua kelab-kelab yang wujud dalam negara ya, merangkumi bela diri, merangkumi kelab-kelab sukan, permotoran, taekwondo, judo, karate do, senam aerobik dan sebagainya. Semua menghantar percalonan, dan dalam ramai pencalonan, dalam banyak-banyak pencalonan, maka Kementerian Belia Sukan telah mengiktiraf PLKU sebagai kelab yang terbaik pada ketika itu ya. Dan selepas daripada 2012 pencalonan kita telah diharamkan daripada penyertaan sebab dia kata dah cukup sekali. Kalau tidak kita mungkin akan sapu lebih banyak, menggondol lebih banyak ni lah anugerah kan. Okay, next. Okay, ini sedikit tentang apa program yang besar kita telah laksanakan pada bulan Disember tahun lepas, iaitu himpunan wajah diri PLKU, yang mana kita laksanakan bersempena dengan 20 tahun penubuhan Kelab Silat Gayung PLKU. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, maklumat tentang himpunan wajah diri PLKU ni kita boleh dapat banyak dalam boleh kata semua media arus perdana, baik Nanyang Siampau, baik Tamil Nisan, baik harian Metro, banyak ya, banyak media yang membuat liputan, sebab himpunan ini menghimpunkan 1000 orang pesilat daripada kawasan-kawasan sekitar ya. Dan di sini juga kita telah melakukan aksi lompatan ya. Kita telah memecahkan rekod ataupun menyamai sebenarnya rekod lompatan sebanyak 13 orang pada hari itu ya. Dan kita cuba untuk memecahkan rekod, memecahkan genting sebanyak 13 keping, tapi tak jadi. Yang jadi 10 keping je. So yang 3 keping tu sehingga tempat untuk yang akan datang pula. So sekian saja daripada saya, cikgu ya. Selepas ini kita ada montaj. Silakan mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua atas penyampaian pembintangan sebentar tadi. Dari tuan rumah kita sudah mendengar, kita juga nak dengar pembintangan berkaitan Persatuan Silat Gayung Nagapura. Dengan itu, majlis menjemput wakil rombongan untuk menyampaikan pembintangan. Dipersilakan. Tuan Presiden Haji Abdullah bin Husin, Presiden Persatuan Silat Seni Gayung Nagapura, kepada para guru-guru dan guru latih, majlis guru-guru pihak masing-masing, para jawatankuasa yang bertanggungjawab, para pesilat dan penyokong silat seni gayung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Hadrat Ilahi telah memberikan kita masa untuk kita hadir pada hari ini. Alhamdulillah ya. Pertama kali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Panglima Idris dan juga pihak PLKU yang telah sudi menerima rombongan kami ya, Alhamdulillah yang daripada Singapura. InsyaAllah kita akan membentangkan tujuan yang untuk eratkan saya rasa yang tujuan utama hari ini adalah untuk mengenalkan kami, menjalinkan hubungan ukhuwah gayung dan juga untuk mengenalkan mungkin lapisan-lapisan baru insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, boleh kita teruskan? Okey, mungkin ini sedikit perkara yang mungkin saya ingin membentangkan hari ini. Sekapur sirih, apakah yang telah berlaku kepada Gayung Pasak di Singapura. Saya rasa ini soalan yang ramai yang tertanya-tanya lah. Okay. Siapakah kami? Siapakah yang menerajuinya? Okey. So nanti saya akan kenalkan siapa-siapa yang berkenaan insyaAllah. Kita teruskan sebelum ni. Okey. Sejarah yang dikenang insyaAllah. So gambar ini telah diambil pada tahun 2016. Jadi kita boleh lihat di sini ada beberapa orang-orang lama lah saya rasa. Jadi kalau kita lihat di barisan ke depan, jadi di sebelah kanan, yang paling kanan tu Haji Husin, Haji Abdullah bin Husin, insyaAllah ya. Dan sebelah kiri, yang paling kiri pula okey, kalau di Singapura kami jarang panggil cikgu lah. Okey, kami lebih kepada kekeluargaan lah ya. Jadi biasanya kalau kita panggil guru-guru ni, kita akan panggil abang, pakcik dan sebagainya okey, jadi Abang Saleh pun ada di sini. Alhamdulillah okey. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat di belakang, saya sebelah kiri. Sebenarnya yang sebelah kiri semua yang ada kat sini okey. Sebelah kiri, paling kiri tu saya, bangsawan. Ini orang baru, saya tinggal Tanjung Pinang Tanjung Batu, salah pulau. Okey, sebelah kanan beliau Encik Sofian. Sebelah kanan juga Encik Asmat. Junudin nanti insyaAllah Junudin ada nak gambar insyaAllah kita tak lupakan ya. Mungkin hari ini off tak apa okey, jadi kalau kita lihat sebelah kiri, yang menariknya sebelah kiri semua orang yang meneruskan lah. Okey, insyaAllah kita teruskan. Ini satu gambar yang sangat menarik kerana ini gambar yang telah dipetik pada tahun 1972 di mana arwah Haji Husin Kaslan dan arwah Haji Buang Bahar, okey, yang di bawah ni. Jadi di sini kita ada melihat arwah Datuk Bin Abdul Rahman di tengah-tengah, dan di sini gambar ni dipetik di Singapura okey. Kita fikir ni di Ruang Fatimah, masih sedang dibincangkan. Tapi kita boleh melihat bahawasanya waktu ketika itu gayung ni diberikan tanggungjawab kepada guru-guru yang ada untuk teruskan ilmu gayung ni dengan cara mereka sendiri. Makanya arwah Haji Husin Kaslan meneruskan dengan gayung pasak waktu dulunya, Haji Buang Bahar gayung perwanit. Di sisi sebelah kiri arwah Datuk Bin Abdul Rahman adalah Pak Suni Rabi. Waktu itu seni pukulan ataupun gayung pukulan ada cabangnya, gayung combat, serangan pandang, seni belalang dan sebagainya. Jadi waktu dulunya
hanya arwah Yusin bin Kaslan dan juga Ji Buang Bahar yang telah dibenarkan untuk menggunakan nama Gayung di perguruan persilatan yang ada di Singapura. Yang lain tak dibenarkan. Okey, kita teruskan. Okey, ni gambar yang saya rasa masih handsome okey, saya boleh tahu siapa ni semua. Inilah jurulatih yang pertama yang telah diajar oleh Pak Cik Husin. Dan di sini masih ada Alhamdulillah Haji Abdullah bin Husin, Haji Sadeh bin Husin juga. Alhamdulillah. Gambar ini sangat bersejarah, memang sangat penting, dan gambar seterusnya itu lebih penting. Teruskan. Jadi Alhamdulillah semasa tahun 1972 Haji Abdullah Husin yang ada di sini yang kita membaca sajak dan pantun dengan disaksikan oleh Tengku Abdul Rahman. Ini pada waktu dulunya 1972 ada penerimaan surat kuasa dari Balai Orang Adat dan berhentikan Guru Tertinggi Selat Seni Gayung Pasak Singapura. Okey, teruskan. Okey, Julin kat sini. Okey, waktu dulu ni struktur waktu dulu semasa Gayung Pasak Jadi seperti kita maklumkan ada waktu itu Guru Tinggi, Penyambut Amanah, Orang Empat, Bang Syed, Jinodin, Kak Bo, Bang Mail. Orang 8 berikutnya lah, termasuk saya waktu dulunya lah. Okay, kita boleh. So Jinodin dulu memang orang 4, makanya beliau memang diutuskan selalu berkecimpung di utara lah. Okay. Okay, boleh kita teruskan. Okey, mungkin sikit sejarah mengenai diri saya. Okey, saya bertapak di Selat Gayung ni pada tahun 1995. Dan waktu itu Alhamdulillah telah dapat menubuhkan kelab-kelab silat di Institut Pengajian Tinggi pada tahun 1999 di Universiti Kebangsaan Singapura. Waktu itu belum ada. Kalau di Singapura cuma ada mungkin waktu dulunya di Politeknik Singapura saja, tapi waktu itu dah tutup. Jadi setelah itu pada tahun 2000 masa Mani Minyak Gayung Pasak dulu, saya ada dengan kawan-kawan saya ajak marilah kita buka kelab silat di Politeknik Singapura lagi dan juga di Nyam Bali. Dia Alhamdulillah daripada itu sekarang usaha kita telah maju, telah berjaya, dan sekarang di semua Institut Pengajian Tinggi ada di Singapura tu hampir semuanya ada kelab-kelab silat, tetapi ia berunsur kepada silat baku. Kerana di sana di Singapura kami bukanlah golongan yang banyak, tapi jadi kita gunakan silat olahraga sebagai menyatukan semua orang. Kita teruskan. Jadi untuk pengetahuan bagi kawan-kawan kita di sini, saya maklum negara Singapura ni bukanlah besar sangat kan. Kita cuma ada 3 lebih juta orang yang ada di Singapura. Yang Melayu cuma 13.5% atau peratus lah. Jadi di Singapura ni cuma 500,000 lah. Saya rasa kat Kajang dah lebih ramai lah daripada kat Singapura. Okey, teruskan. Jadi kalau saya ingin menyatakan kita sebenarnya berasal daripada daun-daun dari pohon yang sama lah. Saya rasa juga dengan Selat Gayung, kita pun juga adalah warna-warni yang berasal daripada pohon yang sama, asal-usul yang sama. Teruskan. Dari segi perguruan kita tahu kita berguru, dan sekarang kalau sudut pandingan daripada masyarakat persilatan di Singapura, Gayung itu memang sudah menjadi satu aliran. Dia alirannya semuanya daripada satu, tapi sekarang dah macam-macam Gayung. Okey, teruskan. Jadi untuk satu perkongsian sikit, mungkin untuk ini satu petikan daripada almarhum Cikgu Arif yang kirakan sebagai seorang pendeta bahasa di Singapura. Jadi kalau kita menyatakan guru, apakah sebenarnya makna guru? Guru itu adalah orang yang pelita dalam bahasa Sanskrit. Jadi
cikgu, cik guru. Cik tu adalah panggilan. Cik Ahmad, Cik Ali, so cik orang yang menerangkan. Jadi bagi guru adalah orang yang mengajar. Jadi kita selalu akan mendengar guru silat, guru agama. Kita jarang mendengar cikgu agama. Ya, jadi makin di sini ialah sudut pandangan dari kita. Pendekar pula sekarang di masyarakat persilatan di Singapura menganggap almarhum Haji Hussein bin Kaslan sebagai seorang pendekar. Kita teruskan. Jadi kita sudah sedia maklum satu asal usul daripada Pulau Sudong. Kita ada nama pengikutnya. Teruskan. Jadi kalau kita mengingatkan kembali apa yang berlaku waktu dulunya, Stasiun Gayung Bahasa Singapura waktu itu telah diasaskan pada tahun 1962. 1992. Dan kita tahu bahawasanya cerita daripada almarhum Datuk Abdul Rahman daripada Pulau Sudong sampai ke Pulau Singapura dan ke utara. Teruskan. Jadi sebenarnya PASAK itu adalah satu singkatan perkumpulan anak-anak sandiwara kesenian Singapura di Singapura. Jadi ditemukan pada 31 Disember 1963. Dia persatuan dan menemukan nama pada Stasiun Gayung PASAK Singapura pada tahun 2013. Teruskan. Jadi kita tahu bahawasanya Mak Guru dan juga Guru Tinggi yang telah pergi pada 6 Disember 2011. Kita teruskan. Yang ini beberapa gambar-gambar lama yang saya rasa yang waktu zaman kita sangat aktif Jadi semasa waktu dulu ni saya mendukung jawatan sebagai Presiden Stasiun Gayung PASAK tahun 2012 sampai 2018. Teruskan. Ini macam kenal ya, tahun 2002 Alhamdulillah. Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin kenal. Okey, insyaAllah ada kita boleh tukar gambar ni. Okey, teruskan. Ini pun ada lawatan ni. Mungkin ada orang pernah datang sini kan? Ini kat Selangor ni. Okey. Okeylah. Ya. Okey, teruskan. Jadi alhamdulillah sebenarnya kita sangat gembira dan telah menubuhkan dan telah menulis satu buku yang makan masa setahun. Dana ongkosnya 100,000 dari segi duit Singapura. Dan semuanya sebenarnya telah di atas usaha daripada Haji Abdullah dan dan saya pun di sana mendukung dan mengaturkan semua ini. Dan alhamdulillah buku ini telah kita cetak waktu minggu. Okey. Dan buku ini di sini kalau kita dah bawa, mungkin ada siapa yang ingin membaca nanti boleh melihatnya insyaAllah. Bagi ada satu kopi kan kemarin ada dikasih. Alhamdulillah. Okey, masya-Allah. Okay. Bagi warga bagi mungkin ahli kita juga okay, ada yang nak lihat. Okey, jadi dan buku ini telah dilancarkan oleh Puan Halimah Yaakob. Puan Halimah Yaakob tu waktu itu adalah speaker parlimen. Kemarin beliau pun menjadi Presiden Singapura. Dan kalau lihat sebelah kiri, ini Cikgu Nordin daripada Perlis. Sebelah kanannya Cikgu Arif Zahari lah, yang juga memang lembaga adat Gayung PASAK waktu dulunya. Yang penulis bukunya adalah Dr. Effendi. Itu kawan baik saya lah. Dia sejarawan. Kita teruskan. Tak main pun ada kan. Okay, kita teruskan. Jadi semasa almarhum Ibrahim pergi pada tahun 2020, itu waktu Covid. Waktu Covid sangat melanda, sangat merebak di mata dunia dan kita pun tak boleh buat apa-apa. Okay. Dan kita pun menerima berita sedih dan
memang banyak perkara yang telah berlaku waktu itu, ya. Jadi selepas beliau pergi, kita telah mendengar berita bahawasanya Gayung Pasak telah tutup sebagai satu persatuan. So kita telah berusaha untuk mendapatkan maklumat apakah yang telah berlaku dan sebagainya, dan akhirnya kita cuba menyelamatkan persatuan ini, dan kita telah cuba mengadakan satu EOGM pada tahun ini, tetapi gagal, dan di sini ada surat di mana memberitahu penutupan dan penamatan kegiatan Persatuan Silat Seni Gayung Pasak Singapura. Waktu itu saya bukan di dalam jawatan kuasa, dan memang satu berita yang sangat sedih lah bagi kita. Jadi saya rasa kita semua menjalani satu waktu duka lah waktu itu. Kita teruskan. Jadi patah tubuh hilang berganti, Jadi apa yang kita dengar daripada arwah adalah kita boleh teruskan ilmu gayung ini, tetapi kita jangan gunakan nama pasak. Setelah kita mendengar dan bersaksi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, patah tubuh hilang berganti. Jadi insyaAllah kita telah menemukan satu persatuan baru pada 8 Ogos 2024, satu persatuan seni gayung Nagapura. Teruskan. Di sini daripada ROS juga di Singapura, kita ditubuhkan pada tanggal 8 hari bulan Ogos 2024 tahun lepas. Teruskan. Jadi kalau kita lihat di sini, dia dalam bahasa Inggeris, kita harus kedepankan ilmu kita kepada masyarakat majmuk di Singapura. Jadi harus berbahasa Inggeris juga. Di sini adalah susu galonnya, di mana kita di mana ilmu gayung ini diturunkan daripada orang pakcik sampai kepada yang ada di sini, ya. Teruskan. Okey, ini agak kecil, okey, tapi ini sedikit timeline, okey, di mana apa yang berlaku selama beberapa tahun inilah, jadi pokoknya apa yang kita tahu di Singapura, Gayung Pasak ada beberapa guru-guru yang telah berjalan dengan cara mereka sendiri. Kita telah berusaha untuk menggabungkan semua orang, tapi insyaAllah lah, mungkin satu hari nanti Gayung akan bercantum semula, ya, insyaAllah. Teruskan. Jadi kami sebagai satu persatuan, kita bermaklumat. Sebenarnya ini maklumat yang sama dengan persatuan lama, iaitu Gayung Pasak, ya. Jadi meneruskan Silat Seni Gayung sebagai seni bela diri, menggalakkan pertahanan diri sebagai sesuatu sukan, meneruskan kebudayaan dan warisan Melayu, mengenai nilai dan sikap puasi dalam diri akhirnya, memupuk muhibah persaudaraan di kalangan akhirnya, menggalakkan gaya hidup seimbang dan sihat. Pokoknya yang berhubung dengan silat, sukan, budaya, nilai yang murni, muhibah, persaudaraan dan gaya hidup yang sihat. Teruskan. Jadi makna rencana, kalau kita lihat di sini ada mirip-miripnya lah dengan persatuan lama. Keris Bugis Lok 7, ini lambang 7 orang yang pertama yang bertapak di Pulau Sudong. Bunga padi iaitu resmi padi, simbol kepak Raja Wali, berwarna merah. Okay. Ini juga dianggap sebagai satu lembar baru atau pembuka surat yang baru. Tali pinggang hitam, tulisan 7, warna hitam di keseluruhan sebagai pesilat. Teruskan. Ini dari segi struktur persatuan, kami ada jawatan kuasa dan juga ada MGG. Dan di berikut ni adalah bidang-bidang masing-masing. Mungkin saya ambil peluang ini untuk mengenalkan majlis guru-guru yang ada, yang saya dah kenalkan yang tadi itu. Mungkin ada pelapis yang baru, Encik Azril bin Azmat. Encik Suhaidi bin Muhammad Wali. Encik Suhaidi bin Mawardi. Ini ada tadi, ya. Encik Muhammad Salahuddin dan juga Encik Muhammad Syahiruddin. Okay, ada balik juga, ya. Okey, insyaAllah. Dan juga dari pihak kami, jawatan kuasanya, saya sebagai setiausaha, Tuan Presiden dah kenal,
Naib Presiden juga adalah Jinodin. Penerus Setiausaha juga Encik Azril, okey. Bendahari Encik Muhammad Sofian, ya. Ahli Jawatankuasa Encik Muhammad Hamizan. Juru gambar kita hari ini Encik Muhammad Firdaus. Ini ahli Jawatankuasa, ya. Encik Muhammad Noh. Nadira. Dan Kapten Mustafa. Kapten Mustafa nabur di kapal, okey, jadi dia tanya dia pasal kapal-kapal. Jadi dia sebagai juru audit pertama, ya. Okey, insyaAllah kita teruskan. Jadi visi kami untuk Pendekar Gayung yang bertauliah, mempunyai nilai murni seni gayung dan menjadi tauladan masyarakat. Misinya untuk mengajar, melatih, memberikan inspirasi, menggunakan struktur sebagainya. Dia berhubung pokoknya dengan kegiatan silat seni gayung dan nilai-nilai kependekaran lah, ya. Teruskan. Jadi saya rasa ini sama. Mungkin ada sudut pandangan mungkin berbeza daripada setiap warna-warni dalam gayung ni. Bagi kami di Singapura, kita menganggap G atau G sebagai gagah atau genggam yang berangkatan. Saya tahu di sini mungkin angkat, kan? Yakin, waras dan negeri. Saya rasa ini semua nilai-nilai yang sama yang kita mempunyai, ya. Teruskan. Okey. Sebenarnya kalau agak sedikit kecil, tapi saya rasa kalau kita teliti di sini, Ikra sebagai seorang pesilat gayung Nagapura sama, sama juga, dan saya rasa tidak ada banyak bezanya lah dengan gayung yang lain. Okey, insyaAllah. Okey, teruskan. Jadi insyaAllah saya dah sampai ke hujung sedikit perkongsian saya hari ini. Jadi kami sebagai Ustaz Seni Gayung Nagapura berhasrat untuk insyaAllah meneruskan ilmu yang telah diturunkan dengan penuh pengorbanan, ya, dan melalui susu galuh daripada Haji Hussein bin Kaslan, ya. Jadi saya rasa mungkin kita boleh mengambil masa untuk membaca Al-Fatihah, ya, kepada guru kita yang telah pergi, tuan-tuan sekali, Datuk Nur Abdul Rahman, Haji Hussein bin Kaslan atau juga Haji Hussein bin Salim, Encik Muhammad Rahim bin Hussein. Al-Fatihah. Masing-masing santai sebelum mungkin sekadar pukul 7 petang untuk kita rehat dan sedia solat maghrib, dan insyaAllah lepas kita akan sama-sama untuk makan malam. Jadi lepas makan malam kita ada sikit masa untuk berehat ataupun kita jemputlah di kalangan saudara-saudara gayung kita untuk melihat kita gelak gayung pihak gayung apa-apa yang ada. Dan dalam 15 minit ni kalau ada apa-apa perbincangan di antara kita, silakan. Bukanlah saya mengetahui semua, cuma sembang-sembang sama-sama kita boleh, insyaAllah. Tuan Haji ada, ya, insyaAllah. Pak Haji ada, ya, semua ada, insyaAllah. Okey, silakan, ada apa-apa di kalangan pihak gayung, kita nak tanya Tuan Haji Nordin, Tuan Haji Lomba dan guru-guru lama yang ada di kalangan pihak gayung, ya, yang pernah pergi ke Singapura. Ya, silakan Cik Ulu Rizal, silakan. Seperti yang kita sedia maklum, yang mana kita hanya tahu gayung Singapura, tapi kita tak tahu tempat di mana. Jadi boleh tak kita berkongsi tempat-tempat yang aktif di Singapura? So saya sendiri pun orang Singapura, tak tahu mana gayung macam dia nanti. Lalu saya itu saya. InsyaAllah, terima kasih atas soalannya. Untuk sementara waktu, kami sebagai Seni Gayung Nagapura ada 2 tempat latihan. Satu di Pulau Batu RN dan juga lagi satu di Marsiling CC atau Kelab Masyarakat Marsiling di Utara. InsyaAllah pada bulan Julai kami akan membuka satu cabang di Kelab Masyarakat West Coast, ya, InsyaAllah. Kalau nak alamat nanti, itu dekat.
untuk memberitahu pada tanggal 14 hari bulan Jun kita akan ikut serta dalam satu acara Hari Orang Laut. Jadi di Singapura lah. Jadi ini satu kegiatan NGO yang ada di sana yang berhubung dengan orang laut lah. Jadi insyaAllah kami akan adakan satu persembahan di sana jugalah, untuk kenalkan diri kita kepada masyarakat di sana. Mungkin saya ada satu soalan, okey, daripada kami. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada cikgu memberikan kecemerlangan dan satu taraf yang tinggi, dan saya rasa memang banyak cabaran yang telah dilalui untuk menubuhkan PLKU. Apakah mungkin kongsian dari pengalaman cikgu untuk kami untuk menubuhkan satu pusat dan juga untuk meningkatkan kembali dan apakah usaha yang harus dilakukan untuk kami untuk memajukan silat di Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tentang persoalan tadi bagaimana untuk kita menggerakkan silat Sungai Gayung. Jadi pertama-tamanya saya mungkin bercakap tentang Kelab Silat Gayung PLKU dahulu, di mana bila kita melihat kepada generasi muda IPT yang banyak berlatih dan banyak keluar tanpa meneruskan pembelajaran ataupun mengajar. Jadi kita pegang kepada satu prinsip, kita belajar dan kita mengajar. Jadi bila kita belajar dan kita mengajar, belajar ramai, yang mengajar tak ramai, maka jurulatih adalah tulang belakang kepada ilmu. Kalau tak ada jurulatih, maka tak adalah ilmu Datuk Mir Rahman. Itu teras dia. Maka langkah yang pertama adalah membina kumpulan-kumpulan jurulatih dengan kemampuan dalam kumpulan tersendiri. Ya, kalau kata sebelum ni kami juga berada di bawah pertubuhan. Pertubuhan adanya pentadbiran peringkat negeri ada pentadbiran peringkat daerah, dan di peringkat daerah turun kepada peringkat gelanggang. Tapi apabila berlakunya berbagai sedikit perpecahan dan juga kerana politik masing-masing, halangan-halangan tertentu, jadi di peringkat jurulatih perlu ambil inisiatif untuk membina barisan jurulatih muda, membina kumpulan jurulatih, meneruskan legenda Datuk Mir Rahman. Kalau jurulatih yang pernah berlatih, yang kenal seperti Datuk Haji dan guru-guru yang lama, tahu kelebihan ilmu Datuk Mir Rahman. Kalau ilmu Datuk Mir Rahman bukan untuk bergaduh, ilmu Datuk Mir Rahman untuk bina bangsa Melayu, untuk membina kita yang beragama Islam. Kalau kita tidak mengajar, maka hilanglah perjuangan Datuk Mir Rahman. Itu matlamat yang pertama, terus mengajar. Maka kena bina tulang belakang jurulatih. Ya, jadi kita kumpulkan jurulatih. Yang kedua, bila kita silat adalah NGO, tidak bergantung kepada korporat, tidak bergantung kepada politik, tidak bergantung kepada mana-mana pihak. Sebab mungkin pihak-pihak lain banyak kepentingan dia. Maka langkah yang kedua adalah bina ukhuwah di kalangan jurulatih seikhlas yang boleh, dan dengan pengorbanan yang semampu yang boleh. Tanpa ikhlas dan pengorbanan mungkin tak boleh bersatu. Ya, maka di situnya adanya kena bina penyatuan, dan kita buktikan bahawa silat boleh menjadi satu medan penyatuan. Ya, mungkin politik ada banyak kepentingan dia, korporat ada banyak kepentingan dia, tetapi silat boleh jadikan medan penyatuan, seperti mana yang pernah dibuat oleh Datuk Mir Rahman. Sebab Datuk pernah kata, gayung di Taiping ibarat lampu suluh. Gayung di Taiping ibarat lampu suluh, bermaksud dia lampu dipegang di Taiping, tapi dia menyuluh di seluruh tempat lain. Di Taiping mungkin malam, mungkin seada nama saja, tetapi dia berkembang satu dunia. Maka kita pegang amanah bahawa dia tetap akan berkembang satu dunia dengan ilmu dan kelebihan Allahyarham Datuk Mir Rahman. Itu langkah kedua, iaitu menyatu padukan semua barisan jurulatih untuk menyambung ilmu Datuk Mir Rahman. Kemudian yang terakhir, barulah kita perlu membina satu organisasi dengan kelengkapan organisasi, iaitu kerjasama di kalangan semua komiti yang ada,
dengan adanya berbagai kepakaran dan juga dengan adanya kekuatan kewangan yang tersendiri. Tanpa wang kita tak boleh bergerak. Tapi wang bukan matlamat, wang adalah keperluan. Matlamat adalah ilmu dan amal kita yang akan kita bawa. Dan kita juga sentiasa mengingat sama-sama kita, kalau boleh jadikan ilmu Tok Imam Rahmani sebagai satu amalan atau bekalan untuk kita bawa di kemudian hari. InsyaAllah harapnya begitu. Dan jangan jadikan ilmu Tok Imam Rahmani sebagai satu punca pergaduhan di antara orang kita yang sekarang memang banyak bergaduh. Jadi itulah negatifnya bila sebut silat bergaduh, sebut silat berpecah belah. Jadi kalau boleh kita nak buktikan bahawa Nagabora dah buktikan, Nagabora dah menyatu padukan kembali anak-anak Melayu di Singapura. Tahniah. Dan kami tanpa sokongan daripada mana-mana pihak, tanpa sokongan daripada pusat, tanpa sokongan daripada negeri dan mana-mana badan institusi, kami usaha dengan semua jurulatih yang ada menyatukan anak gayung. Dan Alhamdulillah tak ramai, walaupun 2,000 orang, itu usaha yang kita mampu dan yang kami mampu menyatukan jurulatih dan anak-anak Melayu. Itu yang kita buat, ya, InsyaAllah. Jadi itu di antara cerah utama, iaitu kita pegang kepada niat dan matlamat dan perlu banyak pengorbanan, ya. Di setakat tu yang kita usaha, dan bila kita ada keikhlasan maka ramai pihak yang melihat dan memberi satu penghargaan. Seperti mana yang dibentangkan oleh Cikgu Atta tadi, kita diberi kepercayaan oleh Kementerian Belia dan Sukan peringkat Selangor, mewakili Selangor, dan kita menang di peringkat kebangsaan. Dan kita dipanggil oleh penganjur Sukan C untuk menyediakan 100 pesilat. Padahal pada masa tersebut diminta Pertubuhan Gayung Malaysia menyediakan 100, Pertubuhan tak mampu untuk menyediakan 100 pesilat. Kita rasa satu yang agak ralat. Pertubuhan tak mampu menyediakan, diminta kelab kecil menyediakan 100. Maka 6 bulan kami terpaksa berlatih mengikut apa yang diarahkan oleh pihak Sukan C, berkorban masa dan wang ringgit. Dari segi imbuhan tak seberapa, tetapi itulah mewakili bangsa Melayu Malaysia untuk 3 kaum yang berpersembahan, Cina, India dan Melayu diwakili oleh kelab PKU. Itulah pengorbanan kita seperti itu, ya. Dan yang terakhir untuk persoalan tadi, untuk gambaran kepada semua saudara gayung dan keluarga gayung yang ada di sini, tentang gayung yang terkini, gayung Malaysia yang terkini. Dalam 5-6 tahun yang lepas, gayung dah berpecah kepada 2 induk. Mungkin di Singapura sedia maklum, gayung Malaysia, gayung Malaysia nama asalnya gayung Malaysia, dan satu pihak lagi gayung Malaysia kebangsaan. Bermula daripada 2 induk inilah gayung terus di kelonggar dan gayung terus berpecah, dan kini ada hampir 10 pertubuhan gayung Malaysia. Ada berpuluh-puluh persatuan gayung Malaysia dan berpuluh-puluh kelab baru yang ditubuh sejak 2-3 tahun belakangan ini. Dan perpecahan yang sangat menyedihkan, tapi PKU tidak mampu untuk menyatukan semua. Masing-masing ada tujuan masing-masing, ada kepentingan masing-masing. Tapi kita terpaksa akur dengan pegang pada prinsip bahawa kita maha guru yang sama, kita perguruan yang sama, iaitu silat gayung, dan kita adalah asal logo yang sama, iaitu trust logo kita adalah naga dan harimau. Jadi bila kita ada 3 perkara yang sama, pecah bagaimanapun kita bercakap pada perkara yang sama, iaitu asal kita adalah maha guru yang sama, perguruan yang sama, dan logo yang menjadi identiti kepada bangsa Melayu yang sama. Jadi cara yang agak selesa yang PKU cuba amalkan, iaitu bersikap terbuka pada semua organisasi yang berpecah dan bercakap tentang persamaan, jangan bercakap tentang perbezaan ataupun perpecahan. InsyaAllah itu hal tuju yang kami akan bawa untuk langkah-langkah seterusnya. Wallahu a'lam. Untuk rancangan tahun demi tahun adalah memastikan kita melahirkan jurulatih daripada semasa ke semasa, ya. Daripada gelanggang, terutama sekali strategi kami adalah memastikan gelanggang IPT hidup dan berkembang. Untuk mengetahui semua, kita ada 6 IPT yang dibawa kelab PKU, Unit 10, GMI, MFI, National Flight Institute, General Mission Institute,
UKM, I2, IPG. Dengan adanya 5 atau 6 IPT, mereka adalah graduate yang profesional, yang kita sangat-sangat meletakkan harapan yang besar untuk melahirkan tenaga pengajar yang adanya ilmu dan juga adanya kemahiran silat. Itu adalah strategi yang sangat penting, iaitu menjaga gelanggang-gelanggang dewasa. Gelanggang-gelanggang kanak-kanak, kita mengajar 10 tahun, belum tentu dia akan melahirkan seorang jurulatih pun belum tentu 10 tahun akan datang, sebab masih lagi peringkat kanak-kanak. Peringkat remaja ramai yang akan hilang, dan peringkat yang terbaik adalah menjaga institusi IPT supaya dapat melahirkan barisan jurulatih yang cepat, yang berpendidikan, yang ada misi dan visi yang tersendiri di bawah bimbingan kelab lah. Jadi langkah yang terbaik adalah menjaga gelanggang-gelanggang IPT, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, supaya menjadi jurulatih gayung yang seterusnya. Itu yang kami sentiasa mempertahankan gelanggang dewasa dan gelanggang IPT, insya-Allah. Orang daripada persen kayu tadi kan 3% tengok tadi berapa macam mana dia nak bagi menarik orang ramai daripada yang kaum-kaum Melayu ni dalam banyak channel media dia sekarang kan, daripada UFC dan semua tu, dia so bagi orang tertarik dengan silat juga, walaupun dalam kadang-kadang kita ni minority. Dalam Malaysia ni tak pun kita majority memang banyak silat, tapi dalam orang Singapura daripada dalam minority pun dia boleh tarik lagi orang Melayu untuk bersatu balas silat lagi. Memang sesuatu yang tidak mudah lah. Saya rasa kalau sebagai satu suku yang minority, yang kurang orang lah, kalau saya katakan. Sekarang masalahnya yang kita hadapi adalah banyak sangat pengaruh-pengaruh lain dan juga ilmu pertahanan diri yang lain juga, ya, seperti UFC dan sebagainya. Jadi kita sentiasa akan memikirkan bagaimana untuk menarik perhatian anak muda dan sebagainya, dan lapisan baru kita insyaAllah mereka sangat bagus dari segi social media. Okay? Itu saya rasa perlu ikut rentak anak muda sekarang. Masalah yang kita hadapi itu adalah macam mana nak terapkan nilai-nilai murni gayung, nilai-nilai Melayu dan sebagainya. Jadi ini saya rasa bukan saja kita sahaja, tapi semua persatuan kebudayaan Melayu yang ada di Singapura. Saya dulu berkecimpung dalam persatuan-persatuan budaya Melayu dan memang sangat mencabar di sana. Jadi, tapi alhamdulillah, insyaAllah kita masih ada Melayu di Singapura. Ucapan tahniah kepada Cikgu Inesa. Saya ada menonton YouTube satu penyampaian yang cukup bijaksana tentang gayung Fatani dan seni gayung. Jadi di situ Cikgu menggambarkan atau menjelaskan bahawasanya antara kita punya jati diri sebagai bangsa Melayu. Jadi kalau bersilat atau apapun persilatan, gunakan tangan, kaki dan itulah ilmu. Jadi kat sini seharusnya tidak akan ada seharusnya pertikaian atau perselisihan antara kita. Jadi jati diri sebagai bangsa Melayu, ini yang harus kita julang. Jadi kalau dari segi sebagai orang Muslim, orang Islam, ini yang harus kita fahamkan. Jadi kebanyakan pandangan saya, apapun persatuan pertubuhan, kita akan menghadapi perkara yang sama. Memang di alam pekerjaan sekalipun sama juga kan. Jadi sekarang ini saya kagum tentang kebijaksanaan juga menerangkan tentang perbezaan sama. Kita serumpun sebenarnya. Jadi yang kita yang dipaparkan, yang dibicarakan adalah persamaan, bukan perbezaan. Jadi itu yang saya tekan di sini, memang satu penyampaian dari Cikgu dan cukup bijaksana dan ini pandangan saya sebagai pribadi. Kita pun dah usia lanjut, usia bukan muda lagi. Jadi mudah-mudahan saja kalau anak-anak muda yang ada sekarang ni kita beri peluang, kalau maksudnya diasah, diasih, dikasih dan diasuh.
dengan jalan yang betul, dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan, saya rasa ini memang bukan perkara mudah. Tapi insyaAllah kita akan usahakan, mudah-mudahan saja PLKU membuka ruang untuk kita gabung bersama untuk barangkali kita boleh bercantum semua sebagai persaudaraan segayung. Apa yang ilmu yang kita ada ni semua adalah titisan air tangan Datuk Mio melalui Cikgu Saharudin almarhum, almarhum Haji Hussein Kaslan, dengan satu tujuan yang sama, mendidik anak bangsa supaya kenal budaya dan warisan Melayu. Sebab apa? Persilatan ni ilmu peperangan sebenarnya, tapi sayangnya kita berperang antara kita sama kita. Jadi saya sarankan sebagai ahli silat seni gayung, kita harus jujur dan ikhlaslah. Buang sekali ego ni semua, jangan banyak ego. Saya mengikuti perkembangan silat seni gayung Malaysia ni. Seni gayung ni dah macam buka kedai, macam-macam brand. Jadi ini sangat-sangat menyedihkan. Jadi masing-masing nak supaya kelihatan gah, terpandang, macam itulah. Tapi dari segi daya pemikiran, hala tuju ke depan tu ke mana? Ada kalau ditanya kan bukan soal apa lah, bagi masing-masing nak buka kedai, apa nak buka macam buka kedai, masing-masing dia brand faham-faham saja lah Jadi dengan pertemuan hari ini saya mengharapkan memang ada semacam keterbukaan kita dengan ikhlas Mudah-mudahan sahabat kita boleh kunjung. Mudah-mudahan ini kunjungan yang bukan yang terakhir. Ada kelanjutan, mungkin anak-anak muda pada yang masih guru dapat bekerjasama dengan kita, gabung, kenapa tidak? Jadi mungkin ada hal yang PLKU ada kita tak ada, umpamanya lah. Jadi kita ni setelah pemergian almarhum Haji Hussein Kaslan dan penyambung amanah ni macam anak ayam mereka. Jadi macam-macam hal tak perlu kita terangkan. Jadi ini sekarang ibaratnya kita Nagapura ni dengan rasa yang rendah hati, istilahnya macam baru setahun jagung. Belum setahun. Jadi kalau ikut pendaftarannya belum setahun. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan cara macam ini, dengan lawatan yang sebelum-sebelumnya, dengan Cikgu almarhum Cikgu Rahim yang sedia ada, alhamdulillah, terima kasih. Masih ada yang juga yang kenal pada saya masih ingat lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi inilah, mudah-mudahan ada semacam keterbukaan antara kita untuk bergabung bersama, antara yang dikatakan dan yang kiri dan kanan itu bercantum, insyaAllah. Itu je sekadar pandangan saya peribadi lah. Pandangan kita bergabung sama, insyaAllah. Mudah-mudahan ini bukan kali yang terakhir. Ada kesinambungan, mungkin para guru-guru yang boleh sama-sama kita susun balik structure. Mungkin ada something yang kita miss, kita boleh betulkan. Itu sajalah, terima kasih. Dan kalau ada satu soalan lagi kan, yang terakhir, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan mungkin lebih kepada mohon nasihat, kerana kita mendengar tadi daripada pihak PLKU menekankan tentang mencetak guru latih muda yang akan datang kan, penekanannya seperti di situ. So kita nak lihat, kita tahu yang ilmu gayung ni adalah ilmu tempur. Sedangkan sekarang anak muda banyak yang hati terpaut pada silat olahraga. Okey, jadi bagaimanakah sebagai sebuah perguruan untuk memikat hati anak muda untuk tetap stay menjalankan, meneruskan ilmu gayung, ilmu tempur, tapi dalam masa yang sama mencetak mereka supaya dapat terus maju dalam silat olahraga, kerana ini adalah hakikat dunia persilatan kini. Mohon nasihatnya untuk anak muda dan juga untuk guru di dalam perguruan. Sebagai satu jawatan yang besar sebagai komando dalam PLKU, dia akan belasah siapa-siapa kalau tak nak ikut gayung. Ya. So untuk persoalan tadi, di antara nak membawa ilmu gayung dan juga nak membawa olahraga, memang inilah zaman dia yang kita tidak boleh elak. Ya. Jadi yang penting yang kita lihat, kita kenal dulu ilmu gayung yang ditinggal Datuk Mir Rahman, supaya kita tidak rasa malu yang kita belajar ilmu gayung.
Kalau kita tidak kenal dan kita tidak menguasai ilmu dan kita tidak buktikan bahawa gayung setanding dengan masyarakat yang lain dan juga gayung boleh setanding dengan olahraga, maka kita tidak boleh meyakinkan anak muda bahawa perguruan sama-sama hebat dengan pertandingan. Yang penting dia tahu ilmu dia, ya. Jadi yang saya lihat, datuk kita pertamanya kalau dapatlah di kalangan anak muda kenal mendalam tentang kelebihan Datuk Mir Rahman, ya, di segi luarannya, dalaman dia, dari segi keilmuan dia dan juga dari segi kebijaksanaan dia, ya. Jadi Datuk Mir Rahman kalau lihat dari segi keilmuan dia, sepanjang hidup dia tidak pernah kalah dalam mana-mana berdepan dengan masyarakat. Dan kalau lihat pada movie Gayung yang terbaru, semua tengok kot movie Gayung, ya, dia ditembak dan dia luka. Ini satu benda yang sebenarnya agak, kalau kita bahasa, kita memalukan anak Gayung lah, ya. Sebab tu dalam satu peristiwa ada satu masa seorang orang lama Gayung, baru dalam sebulan, dalam 2 minggu yang lepas, dia masuk bersama dengan Barisan Jurulatih dia tengok Datuk Mir Rahman kena tembak, serta-merta dia keluar dari berpawagam bersama dengan 7 orang black belt dia, dan dia tidak boleh menerima hakikat Datuk Mir Rahman ditembak. Sebab dia kenal siapa dia, Maha Guru Datuk Mir Rahman. Kalau kita ada jiwa seperti dia yang kenal Datuk Mir Rahman, kita tak akan protes, tetapi kita akan bagi tahu pada anak muda bahawa Mir Rahman di segi fizikalnya dia cukup hebat, di segi tandingnya dia cukup hebat, dan segi dalamannya juga cukup hebat. Maka kita cari ilmu Datuk Mir Rahman, buktikan bahawa kita adalah anak-anak Gayung yang boleh bersaing dalam sukan, yang boleh setanding dengan orang-orang yang atlet, dan juga buktikan bahawa kemahiran silat Gayung boleh hidup di mana-mana sahaja. Jadi insyaAllah, sebab bila kita lihat Gayung adanya kelebihan ala Muay Thai, ada kelebihan seperti mana taekwondo. Kalau tengok gambar Datuk Mazim, dia boleh terbang sehingga separas leher, ya. Kita tengok kekuatan apa dia Encik Gawang tu dengan kekuatan kaki dia, sikit sebanyak ada saksi dididikan Datuk Mir Rahman. Dan juga kita melihat susuk tubuh Datuk Mir Rahman yang cukup kuat. Ini satu idola, satu semangat yang kita boleh buktikan pada anak muda. Kuasai dahulu ilmu Gayung dan teruskan dalam pertandingan supaya dia boleh seiring dengan zaman, ya, insyaAllah. Jadi yang saya boleh bagi gambaran adalah kenal ilmu Datuk Mir Rahman, belajar ilmu Datuk Mir Rahman, dan buktikan bahawa ilmu Datuk Mir Rahman setanding dengan atlet-atlet olahraga. InsyaAllah boleh buat. Ya Allah a'lam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerombongan kepada Gayung dengan sudi hati ke PKU. Jadi soalannya, kenapa ke PKU? Sebabnya kami kat Presiden dan yang letak adalah pertubuhan. Jadi apa sebenarnya yang terus kembali melawat ke PKU yang sangat kecil, jangan ada pertubuhan lain Gayung yang dah ada pecah banyak. Itu soalan saya. Terima kasih juga Mazan. Jadi saya mungkin malam ni kita tak boleh sedikit ajak sampai ke 1 pagi, dan boleh, ya. Dan akhir sekali saya tutup dengan satu kata-kata Datuk Mir Rahman ataupun sajak daripada Datuk Mir Rahman. Kaji sejarah Gayung, baru tahu ia pusaka. Kenal masakan tak cinta, tahu masakan tak pelihara. Pusaka adalah hak kita, rekaan adalah sementara. InsyaAllah kita teruskan ilmu Datuk Mir Rahman. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada Muslim Majlis. Alhamdulillah selesai sudah majlis kita pada petang ini. Saya mewakili seluruh keluarga PLKU memohon ampun dan maaf jika ada kekurangan atau kesalahan sepanjang program petang ini berlangsung. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bersiap-siap untuk solat maghrib, dan kita ada jamuan makan malam.